Sudah, sudah. Baik. Ustaz, saya nak pergi bilik AI tak? Okey, apa? Jam pagi ni tak? Okey, kelas. Come on. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala Okey, sebelum itu kamu bila kita dah habis belajar dan belajar dari kata 5, kamu mau pinjam kan? Lepas ni kamu nak buat apa? Lepas dah pinjam. Lepas dah pinjam kita nak berkahwin tak? Berkahwin. Okey, berkahwin ni kita kena memerlukan apa? Kita nak berkahwin ni. Memerlukan harta. Harta lagi. Memerlukan duit, Ustaz. Duit kena ada duit. Kalau tak ada duit kita kahwin tak? Tak boleh. Jangan tahu memerlukan restu, Ustaz. Tak ada restu. Yeah. Okey, seterusnya sebelum ni kita dah masuk tak? Kahwinan. Dah. Rukun perkahwinan. Rukun perkahwinan. Bukan. Perkahwinan yang pertama dia lagi. Dia lagi. Okey, kita lagi. Kita lagi. Sekali. Bukan perkahwinan. Wali. Wajib dah buat ni. Orang saksi dan buat ni. Isteri. Dapat akan tahu. Wali. Ijab kabul. Ijab dan kabul. Okey. Ijab dan kabul ni dia dah tahu dah kahwin. Betul. Okey. Bila dah kahwin dalam rumah tangga ni banyak masalah. Dia dah kahwin tahu tak? Saya tahu. Okey. Siapa yang dah kahwin dia tahu banyak masalah. Kadang-kadang kita okey dengan isteri, kadang kita tak okey dengan isteri. Jadi di Malaysia ni kamu tahu tak? Ada tak? Kamu tahu tak? Ada yang berlaku apa? Lepas kahwin. Yang mana kita ada? Jadi pada hari ini kita akan mengajar Ubah tu jangan. Allah melaknat perbuatan tu. Allah tak suka. Dia perbuatan selagi mana kita boleh berkahwin, menjaga rumah tangga selagi kita jaga perkahwinan. Kalau boleh jangan bercerai. Dia dah kahwin jangan bercerai. Bincang yang elok. Okey? Okey, sebelum kita baca sedikit ayat Al-Fatihah. Fa'in tawallau Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu
Dalam pembubaran perkahwinan ini ada berapa? Empat tak? Ada 4. Yang pertama okey, talak ni macam mana? Aku cerai dengan kamu dengan talak fikir. Talak 3, talak 1, talak 2 dan talak 3. Talak yang boleh berkahwin dengan isterinya boleh ikut sebenarnya adalah Talak satu ke saja kan. Kalau 3 macam mana? Lepas tu boleh. Tak boleh dah. Tapi orang nak juga Kau boleh? Boleh. boleh. Dengan syarat Betul. kahwin dengan orang tu dan Ya. cerai kahwin. Lepas tu kena kahwin dengan orang lain dan melakukan perselingkuhan dan cerai, tu kahwin balik. Oh, waktu tu kau boleh? Oh, boleh. Talak 3 ni adalah talak yang paling Berat. paling tegas. Empat ada tak? Empat. 3 je. Tapi 4 iaitu bilangan isteri. Lelaki boleh kahwin 4. Aku cerai dengan pada empat. Okey? Cerai dengan empat. Siapa dia? 1, 2, 3. Sukir bapak kau. Yang kedua, puasa. Masa. Macam ni. Pergi ni Zat. Pergi jamaah kami. Minta bukan. Minta rujuk. Rujuk. Bukan tu dalam buku ni 14 kali, bukan? Minta Okey. rujuk Zat. Minta rujuk daripada Imam. ataupun memiliki kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Maksudnya bila tak ada bila si isteri ni, ini isu isteri tu nak cerai. Kalau suami dia tak perlu pun minta hakim. Sebab cerai ni ini kan. Kalau isteri kena di hakim kalau kamu okey, seterusnya apa dia? Belum ni. Isteri nak bercerai. Lepas tu bayar balik api lah. Berkeluarga akan terseksi dengan aturan membayar ganti rugi kepada suami. Isteri yang kena apa? Bayar ganti rugi. Okey, Rian, apa Rian? Yang ni, suami tu support. Tapi tak tahu tak sih. Menyumpah wanita soleha yang melakukan zina tanpa Saksi. orang saksi. Tanpa ada berapa saksi? 4 saksi atau Tiga. menyaksikan Atau nak kena nasab. nasab macam mana? Nasab nak Macam keturunan, ini bukan yang kau. Dia macam nak bagi tahu nak bagi dia anak umur. anak umur ke, anak penting ke, anak haram ke. Eh? Tahu anak haram, anak tuan nikah. Itu yang dikatakan sebagai jinayah. Okey, seterusnya ada apa soalan berkenaan dengan pembubaran perkahwinan ni? Ada 4. Yang pertama tadi apa dia? Talak. Talak 2, pasal yang ketiga, duduk dan ingat tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada lama-lama tu kamu buka tulis bahagian peka dan kamu buat nota. Okey, Apa Zat? buat buka tulis, buat nota, tulis. Kalau ejaan apa ni punya maksud dia tu kalau panjang buat punya ni je. Betul minta
reka. Bayar tak set. Okay, good. Terima kasih. Macam bukan. Okey. Ni buka ramadan. Punya apa? Bukan apa? Kita akan pada okey. Talak hukum dia apa? Hukum talak. Harus. Maknanya tak ada barang kita boleh buat. Tapi kalau kita buat kita dapat apa? Dan kalau kita apa pun tak dapat. Maksudnya kalau kita buat talak tu si suami atau isteri nak buat talak dia tak ada pahala. Sebab hukumnya harus. Contoh lafaz yang pertama kalau jelas macam ni. Macam ni jelas. Dan kita yang masak. Kan? Kalau contoh lapas talak ni. Aku ceraikan kau. Ni semua macam Muhammad aku cerai Fikri bin Nurani. Aku cerai kat kau dengan talak 3. Oi. Kau itu tak. Apa itu? Tapi jangan buat talak Contoh. talak ni untuk perempuan. Contoh. Takkan kita nak buat tu. Di bawah tu ada tulisan tu. Adik. Dan 45 kan? Okey, kias. Kias ni apa yang memperhatikan kias? Iya. Kias. Kias adalah kiasan. Maknanya dia seumpama mengatakan ini adalah talak. Kalau kau buat rumah ni, kau ada surat talak. Kalau kau buat satu rumah ni, kau ada surat. Itu rumah. Dia seorang tujuan Dia beringatkan. Dia tak nak bagi contoh isteri ni dia banyak buat hal di luar rumah tangga untuk suami. Tapi dah kira dia tak buat hati kan, dia tak kata awak kalau kita tahu kalau kau keluar rumah macam ni dah salah tadi. Lantar rumah. Kejap lagi. Nabi bila sebutkan talak ni talak satu cerai. Talak ini adalah pembubaran. Okay? Talak ini adalah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau siasat. Pembubaran perkahwinan itulah talak. Tapi nak sebut maksud cerai itu adalah menyebut cerai. Aku cerai dengan perkataan. Aku lepaskan engkau mulai hari ini. Itu kiasan. Dia tak sebut perkataan cerai pun, tapi ada perkataan macam aku nak lepaskan kau. Kau pergi balik rumah ni, aku kau bukan isteri aku lagi. Baliklah rumah mak. Kalau kau balik rumah mak, kau bukan isteri aku lagi. Macam tu. Dia kiasan. Kiaskan seperti seakan-akan menceraikan. Tak, dia kena orang tu. Dia kata ni.
kuasa hakim dengan sebab tertentu kita dah baca tadi. Contoh sebab pasal apa dia? Isteri memohon pasal kerana suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal. Isteri ni dia tak tahan dengan suami dia. Talak. Tepus talak. Dia minta, betul. Talak tak perlu. Dia pergi dia apa ni? Susah cerai. Apa lagi ni? Okey, beza tak antara masa kalau penduduk dia yang sama masih isteri nikah cerai. Okey, apa beza? Sebab ni, kalau pasal ni kena dia dan sebagainya. Kalau puluh ni permintaan si tak ada apa untuk memang mega 888. Oi! Mana tahu? Asal kau boleh kamu yang ni. Okey. Seterusnya, okey. Ya, Benda yang sama, si Ismail memohon meminta talak atas sebab tertentu. Kalau pasal kena dera, kalau puluh adalah dengan kesukarelaan isteri tu. Biasanya isteri ni dia dah ada orang lain ataupun dia orang lain. Ataupun dia ni si suami ni tak cukup nampak dia lagi. Tak cukup bulanan. Dia tak tahan. Ni'an ni macam mana? Lepas suami supaya berzina menuduh isteri berzina tanpa ada 4 orang dia tuduh isteri dia berzina pula. Dia tak puas hati dengan isteri dia tuduh isteri dia berzina. Nampak tak? Betul-betul jahil ya? Betul-betul bohong. Ni'an. Okey? Cuba baca ni Muzahi. Haji Aziz. Baca contoh hukum li'an. Contoh suami melakukan li'an. Ni. Li'an. Bangun. Ini contoh dia. Cara suami melakukan li'an. Suami melakukan tiada berarti. Okey. Aku saksi bahawa benar kata itu adalah benar. Dengan berita yang aku lakukan dari situ Lemparkan lalu dan anak ini jika disebutkan anak ataupun sedang hidup ialah anak kita dan bukan kepada dunia. Apa ini diulang sebanyak 4 kali? Ulang banyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama maka suami dalam menentukan dengan pandangannya ke arah isteri. Dia kena tunjuk. Macam ni. Tunjuk. Aku saya Baca yang tadi aku bersaksi bahawa sampai habis. Dia tunjuk. Dia lagi. pada kali yang lima hakim akan memberikan peringatan kepadanya tentang bahawa Bahaya. adalah bahaya berdusta. Kelima hakim pula bagi tahu tentang bahayanya berdusta. Berdusta yang masuk berdusta. Ada tahu Okey. Jadi meredam. Okey. Suami dalam kata sebelumnya tidak Laknat Allah Allah akan menimpaku terdiri daripada orang. Dia macam bersumpah dulu masih. Bila hari kelima hakim akan beritahu beritahu bahayanya kalau kamu berdusta dan dia kena ucap kamu ucap. Sekiranya aku sesungguhnya laknat Allah akan ditepu sekiranya aku berdusta. Last kali kita kena bersumpah. Betul tak apa yang bersumpah? Kalau tak benar, laki itu berdusta lah. Berdosa. Sebab dia tak menyatakan kebenaran. Dia menuduh. Okay, dia tak puas hati kan? Kalau dia duduk tak confident tau. Menuduh, benar. Macam ada nak isteri sendiri.
Kuasa besar dia daripada fitnah. Dosa membunuh ni dia bawah daripada sebab fitnah ni boleh menjatuhkan maruah seseorang. Perempuan ni pun dia solehah tapi jatuh maruah. Sebelum kita habis kita kena dulu juga agama kita sendiri bagi pendapat bagi supaya pejabat agama usahakan perkahwinan itu tidak dibuatkan. Tapi kalau kasih tidak terbuka juga maka kumpulan kamu kena naik turun mahkamah besar, dan turun mahkamah bukan senang. Dan turun ini dua kena pergi. Kalau salah seorang tak pergi tak boleh jalan. Saksi dia Ustaz. Kau dah ni dia. Saya dia. Dia kata berapa lah? Dekat dengan Rahman mana? Rahmat kau ni ada. Dekat Jasmine. Kau mana? Kau tak kahwin tak? Ada. Aku pun Kalau depan boleh kahwin dah, kalau depan. Rahmat tak kahwin kan? Dia nak aku boleh tak? Dia stok dah. Dia nak. Mana kaya Ustaz? Tak boleh dah. Jadi nak? Kahwin. Itu Rahmat boleh kahwin tak? 18. Perempuan 16, lelaki 15 lah. Lelaki perempuan 16. Lelaki boleh kahwin. Sudah, sudah. Ya, lelaki lah. Lelaki dia 18. Perempuan dah boleh kahwin. Dia boleh kahwin umur perempuan tu umur 10 tahun dia kahwin lah. 16. Baru ini kita Ustaz. Gila. Okey, silakan. Cuba baca cara isi melakukan kan. Cara isi melakukan Fatihah. Fatihah. Kamu baca isteri melakukan kan. Dalam tu tak ada, dalam teks. Ada bos sekali mana? Ni. Bagus. Apa kau ini? Udah dah. Okey. Makan juga. Dari silakan. Tadi si suami dah menuduh si isteri. Kemudian si isteri tadi tu kena apa? Kena pertahankan dirinya dengan menyebut apa yang Fatihah dah sebut tadi. Itu apa tu? Tadi kamu kena tahu ke? Aku bersaksi dengan Allah bahawa nama suami orang yang berdusta tentang Tuhan zina terhadap aku. Faham tak? Aku bersaksi bahawa kalau dia berdusta, kalau apa ni, dan sekali apa, kemurkaan Allah akan menimpa pun jika kedua suami itu benar. Mungkinlah benda bukti itu. Sis, kalau benda tu betul buat, kalau benda tu suami itu betul buat, maka dia akan lanat dengan perempuan tu. Kalau si suami isi tu tak buat, lanat tu akan dibagi kepada dia betul bagus. Tapi kebenarannya antara suami dan isteri dia tahu. Bukan, antara isteri dia tahu kebenaran si suami dia nak bunuh, tak tahu betul tak kan. Kebenaran yang sebetulnya adalah isteri dia tahu betul tak. Kalau suami ni pun Ustaz, boleh jadi. Suami kalau buat dia boleh minta apa ni? Jangan. Buka bulu. Atas kehendak bukan dulu. Dulu apa?
Perempuan tak kena ngomong saya. Perempuan tak boleh ngomong. Selama mana? Selama 2 bulan ke 3 bulan? 3 bulan tu kan? 40 hari ke 44 hari? Dia 3 kali suci. Ikutlah kalau 3 bulan. Biasanya dia juga deh, kalau 2 bulan kan. Dia kena 3 kali suci. Biasanya kita ambil genap lah. Kita ambil genap 3 bulan. Kebiasaan rotation untuk datang haid tu selama 9 betul? Kena tunggu. Ya. Sebab apa? Sebab nak suci ini adalah suci darah sebuah anak menyucikan rahim daripada perempuan. Mengandung sehingga dia melahirkan. Tak ada ngomong. Wah, Wah, dia sebab itulah si suami walaupun tidak bercerai, suami itu kena bagi nafkah. Dia nak bagi nafkah. Kena bagi duit dekat dia. suami mandi je. Suami bagi mak ayah ataupun si suami itu kena jadi juga. Ataupun ahli keluarga dia. Dan sebab itu kenapa perempuan
seterusnya iddah. Iddah ni dia ada tempoh sucinya. Hikmahnya adalah untuk menyucikan rahim isteri. Itu tadi. Oh, itu dah juga bukan? Itulah iddah ni adalah tempoh penyucian. Hikmahnya apa? Untuk menyucikan. Sebab apa? Hikmahnya apa? Sebab apa kena 7 bulan baru kita kahwin? Sebab untuk menyucikan rahim daripada Lelaki. Macam itulah. Dan sebelum tu ada persetubuhan. Bila ada penyucian, selama 3 kali itu, maka rahim itu akan suci dan bersih daripada bekas laki. Bekas bersama. Okay? Itu penting dia tahu. Okey. Boleh tengok dalam muka surat 128. Yang meninjau. Satu berapa meninjau? Belum putus haid 3 kali suci. Setelah putus haid 3 bulan hijrah. Belum pernah disetujui. Tengok. Belum pernah disetujui. Dia ada iddah. Nampak tak? Nampak tak? Bila dah ada persetubuhan, maka kena dia kahwin, dia tak buat juga. Proses buat Dia kahwin hari ni, esok dia cerai. dia tak sempat pun nak buat bersama. Tak sempat. Kalau dia sempat, maka dia dah meninggalkan kesan dalam rahim si isteri tu. Jadi fungsinya adalah untuk menyucikan rahim perempuan. Bercerai hati. Tengok. Kalau si suami meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Apa? Kalau suami meninggal dunia, tempoh iddahnya adalah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Sedang hamil. Tadi orang tadi yang apa ni? Mengandung. Bila? Sedang mengandung. Berapa lama? Sehingga melahirkan anak. Okey, ingat tu. Melahirkan satu Okey, dengar ni. Kalau dalam tempoh iddah, si suami sempat untuk rujuk semula. Bila dah habis tempoh iddah, kena akad nikah. Itu adalah sebab juga mengapa Allah bagi tempoh suami itu untuk berfikir, ataupun tempoh isteri itu untuk berfikir, ataupun tempoh kedua-duanya untuk berfikir, berbincang balik, untuk rujuk balik kepada itu sebab itu. Sebab pertama mungkin menyucikan rahim. Perempuan tu yang bahagian bawah. Faham? Okey? Okey, seterusnya hukumnya adalah wajib. Wajib tak buat maka berdosa. Tapi sekarang ni kalau kita tengok artis-artis yang dah bercerai, memang dia orang ikut keluar kan. Yang tak ikut Islam. Jadi itu Okey? apa lotok ni? Okey, kita pergi pada rujuk. Hak suami untuk menyambung perkahwinan kata perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Faham tak? Dalam tempoh iddah. Okey, kematian suami berapa lama? 4 bulan selama. Sebab untuk menentukan hati. Menentukan hati dan bagi peluang kalau dia nak kahwin lagi, dia kena tunggu 4 bulan hari. Bagi dia kena masuk lah. Mungkin 4 bulan bulan tu lah. Lama tu. Dia fikir walaupun dia dah habis iddah, dah habis suci 3 kali, tapi dia kena tunggu 4 bulan. Kalau macam tu boleh lah dilonggarkan. Kalau tak kerja, maka tak adalah sumbangan dan betul. Kalau dia nak kahwin, dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Lepas iddah baru dia boleh kahwin. Okey, terus. Kau yang terus. PNP ada kereta atau suami yang sah. Jika dia faham sendiri tak? Dia tak faham sendiri. Okey, mesti kan ada kereta atau pernikahan suami yang sah. Contohnya macam mana? Contoh dia, tugas isteri apa tak? Tugas isteri adalah menjaga anak. Faham saya tak? Jadi kita jawab pada penulisan. Maksudkan
senang faham. Kalau si suami itu minta untuk bersama malam itu tapi isi tak nak. Yang itu boleh dilakukan usul. Bila suami minta, kena bagi. Bila isteri minta dan kena faham. Walaupun dia kita 18 tahun, tapi kamu kena faham dah. Kamu dah pasal-pasal 17 tahun dan ke atas. Ya? Okey, first poligami. Okey. Seterusnya kita pergi ke poligami. Isu yang mengenai yang seterusnya poligami. Poligami apa yang kamu faham? Berkahwin, 2 ataupun 3 ataupun 4. Ada tak? Maksudnya adalah amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu. Hukumnya apa? Harus kalau kata kenapa nak? Kenapa nak? Sunat lain dan ikut dalam kalau si suami dia tak dapat ikut, maka tak dapat dalam berkahwin juga. Okey? Okey, awak nak? Tahu siapa nak? Penjagaan kanak-kanak yang masih dan belum berupaya untuk menguruskan diri sendiri. Penjagaan kanak-kanak. Okey, anak-anak? Anak-anak ni apa? Anak yang diambil untuk dijaga. Ada tak? Hukum wajib penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan diri sendiri. Okey, bila perkahwinan ada anak itu, ada anak suami kena jaga, itu ada anak. Tak boleh tinggalkan anak. Kalau anak itu dah besar, umur 18 tahun, dah PSN, dah boleh bekerja, dan itu bukan anak dah. Yang itu si anak itu mampu untuk menyara kehidupan. Kecuali kalau anak tu tambung saja. Suami dan isteri kena bagi nafkah. Zahirlah bagi duit. Dia kamu ada tak? Mak ayah bagi mak apa? Ayah bagi nafkah. Tak ada. Ada tak? Bagi nafkah dari sini apa? Ada beban rumahkan, tempat tinggal, kereta. Ada dapat ada. Okey, nak okey settle. Kita kasih perkahwinan. Akhir sekali. Tak puas tak? Berarti masuk. Masya. Dalam. Okey. Dan akhir sekali adalah hikmah. Okey, boleh masuk tak? Bagi hikmah ni. Hikmah yang pertama, bina macam implikasi. Implikasi kesan. Seterusnya musnah. Mohon baca nombor 2, implikasi. Di mana? Okey. Nombor 3.
kita good. Tak mana? Okey, seterusnya. Ini. Keempat. Betul. Jadi kalau kita tak menjaga dengan perkahwinan yang tak mengikut syariat dan undang-undang Islam, besok ada kelas sehingga 9.40, kemudian kamu pergi masjid. Oh, ada. Upacaranya pergi masjid, sebab Allah.
Halo.